Rana, apa saja awak nak, saya buat. Awak cakap je. Saya tak nak kehilangan awak. Awak tahu kan saya tak boleh hidup tanpa awak. Saya dah fikir habis-habis pasal hubungan kita. Awak lupakan saya. Saya bukan jodoh awak. Bisakah ku Awak cintakan Sufian? tanpamu? Bisakah ku Saya jumpa anting-anting ni dalam baju awak. Awak kalau ada orang lain, awak cakap je. Saya tak kisah. Tapi kita berbalik pada perjanjian kita masa mula-mula kita nikah dulu. Awak lepaskan saya. Pasal awak dah ada Hisham kan? Kalau saya tak nak lepaskan awak macam mana? Takkan nak kahwin dua pula? Lelaki boleh kahwin sampai 4. Duit saya, suka hati saya lah. Saya nak beli tanah mana pun. Saya tahu awak marahkan saya sebab saya tak pernah jadi isteri awak kan? Tapi awak kalau dendam pun, tolong jangan libatkan orang lain. Anak-anak yatim tu dah macam anak-anak saya sendiri tau. Berapa awak beli tanah tu? Kenapa? Nak bayar balik? Saya akan suruh Abah belikan tanah tu untuk saya. Kalau saya tak nak jual, awak nak buat apa? Apa boleh buat? Saya nak keluar. Mungkin saya tak balik. Kalau saya tak balik, awak jangan risau . Kalau Zila cakap, Kak Ana jangan marah Zila Cakaplah kenapa? Sebenarnya, Zila pernah ternampak Abang Sofian dengan seorang perempuan ni kat shopping kompleks. Tapi, Abang Sofian tak perasan Zila masa tu. Bila? Baru-baru ni juga. Kak Ana dengan Abang Sofian ada masalah ke? Tak tahu. Kalau nak, Zila boleh bagi tahu Papa dengan Mama. Biar diorang sound sikit Abang Sofian ni. Tak payahlah. Zila geram betul lah dengan perempuan yang suka rampas suami orang ni. Macam tak ada lelaki lain kat dunia ni kan? Kak Ana jangan bagi perempuan tu menang. Kak Ana kena fight tau. Ini kan rumah tangga Kak Ana. Masa depan Kak Ana.